Hi, this time jom ikut I pergi tempat fancy sikit. Tapi macam biasa, mestilah dengan Nana sekali. Jom. Ush, Grab dah sampai lah. Now kita pergi KL Central pula. Let's go. Sampai-sampai je. 1, 2, tolak lagi. 1, 2, 3. Jom pergi tunggu bas pula. Tapi sebelum tu, redeem tiket lah dulu. Ush, bas dah sampai lah. Jemput naik semua orang. Ayuh, kita menuju ke Kuala Perlis. Ui. Tidur punya tidur. Tahu-tahu dah kosong dah bas ni. Tinggal kita orang dua je. Tadi perjalanan adalah dalam 7 jam. Now nak jalan kaki pergi jetty pula. Sebab kita orang nak naik ferry. Naik ferry pergi mana? Pergi Langkawi. Macam biasa, ferry sejuk tak relax. Perjalanan dalam sejam setengah. Lepas tu sampai pun. Nana, apa lagi? Terus call driver lah. Hi guys, we're waiting for our driver. Oh yo, driver dah sampai. Siap angkatkan luggage lagi. Wah, nampaknya our fancy trip dah bermula. Ush, I kena tukar suara macam ni. Hai, selamat datang ke Langkawi. Sila duduk dengan selesa dan nikmatilah pemandangan di luar. Sekarang kita sedang menuju ke jetty untuk ke Rebah Island. Lepas tu simpan tenaga kita. Biar mereka yang angkatkan luggage. Sekarang masa untuk naik boat. Sila awasi langkah anda. Nana borak apa? I pun tak tahulah. Yang I tahu, dia punya view. Bikin jatuh cinta. Letih lah cakap macam ni. Cakap macam biasa je lah. So now, kita orang dah sampai. View dekat sini pun Now, jom naik bagi. Kita pergi Rebah Island Resort and Marina. Seronok naik benda ni. Sampai-sampai kita check in dulu. Diorang siap bagi welcome drinks lagi. Nice. Lepas tu settle. Diorang hantar pergi bilik pula. Ush, dah sampai lah. Jom kita naik dan masuk bilik dulu. Dan masuk untuk room tour. Tada! What the... Nana? Oh. Oh yeah. Look at the view. Wow. So nice. Sekejap, sabar. Tada, kat bathtub. Lepas tu, yang ni fancy. Boleh bros gigi sama-sama. Sama-sama mengejar mimpi. Tengoklah kita orang buat apa. Lepas tu, Nana siap-siap pula sebab dia nak buat sesuatu. Jom, kita intai. Anyway, I order pizza. Nana, our pizza dah sampai. Okay, jom makan sambil tengok view yang indah ni. Serius rasa macam tak nak balik. Anyway, stay tuned for part 2. Bye.